3 nasihat untuk content creator dekat luar sana. Nombor 1, kalau nak jadi content creator, bermula dengan apa yang ada dekat tangan. Nombor 2, rakam apa yang korang tahu. Benda simple je korang. Contohnya, korang rakam guna muka dan suara korang sendiri. Korang boleh rakam dekat dalam rumah, korang boleh rakam dekat luar rumah, tak kisah apa saja topik, yang penting tidak melanggar community guideline. Rakamlah dekat mana-mana, tak ada masalah. Nombor 3, cuba berlatih dan terus berlatih. Jadi sepanjang observation tentang diri Kak Oya sendiri, semasa Kak Oya buat video, Kak Oya dari tak pandai bercakap sampailah sekarang, Alhamdulillah Kak Oya boleh bercakap. Sebab dulu Kak Oya kalau nak bercakap Kak Oya tergagap-gagap. Sekarang Alhamdulillah boleh bercakap dengan lancar. Bila korang praktis buat video, lama-lama korang akan jadi pandai. Nanti korang akan nampak perubahannya. Tak percaya? Cubalah.